Penyanyi Mimi Fly yang mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam program Geng Ngaji musim ke-6 telah berjaya menarik perhatian ramai. Menerusi Instagram, Mimi tampil dengan pakaian sopan serta menggayakan hijab ketika membaca potongan ayat daripada surah Al-Ja'athiyah ayat 20 hingga 21. Guys, jom subscribe Drama 2 bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Bacaan penyanyi tersebut telah membuatkan panel-panel dalam program itu tergamam. Selain tidak menyangka Mimi bukan sahaja mempunyai bakat dalam nyanyian, bahkan hebat dalam mengaji. Masya Allah, tak sangka saya. Inilah yang saya suka bila ada sahabat kita daripada kalangan penyanyi. Bila dia mengalunkan bacaan ayat suci Al-Quran, tercengang kita yang mendengarnya, kata Ustaz Tarmizi. Di ruangan komen, rata-rata netizen dan rakan artis turut terkejut dengan kebolehan Mimi malah. Ada yang mengalirkan air mata sewaktu penyanyi itu mengalunkan ayat suci Al-Quran. Ramai mendoakan agar Mimi terus istiqamah dalam menuntut ilmu agama.